Hai korang. Dah macam dah lama tak buat video kan? Sebab tak kurang sihat sikit. Tapi hari ni tak rajinkan diri sikit lah. Sebab tak macam teringin nak makan tak punya favourite brownies. So tak order dan diorang hantar. So macam biasa, Tata punya favourite brownies from Just For Chu. Tata pernah buat review pasal diorang kan. Okay. Tapi Tata tak order ni je, sebab diorang ada menu baru. So Tata nak rasa diorang punya menu baru. Kepala Tata ni nenong ni, so Tata macam perlukan banyak benda yang sweet sikit. Okay, yang kita buka kita punya brownies dulu. Ini for Raya edition. Actually Tata punya vertigo datang balik. So kali ni macam 50% daripada yang sebelum ini. Macam MC Tata suruh rehat kat rumah, nasi baring je. Jadi Tata dah makan banyak brownies. Line up Tata akan kembali ke sini sebab Tata rasa dia orang punya juga yang paling sedap. Untuk kat Tata lah kalau korang yang tak pernah try, boleh cuba. Okay, this is my favorite brownies. This is a chewy brownies. Dia chewy yang betul-betul chewy ya. Oh my god, sedapnya bau dark chocolate. Jom kita try satu. Okay, lupa 5 blender 20. Satu bekas ni ada 25 potongan. RM49.90. Kau tanya Tata worth it ke tak worth it? Untuk Tata dia memang worth it sebab Tata suka. A bit pricey tak apa, yang penting sedap. Oh panas, cuba masak je ni. Tata suka apa tau, even dia masuk dalam peti sejuk pun, makan daripada peti sejuk pun dia sedap. Tak payah nak tunggu dia dia akan keras sikit, tapi dia mesti sedap. Ada baca review dia orang cakap masuk dalam peti sejuk, lepas tu besok panaskan sekejap je dalam microwave. Pun sedap. Habis kau tak keluar baju sejuk tu terus makan. Sejuk-sejuk, dia lihat-lihat, sedap betul. Ini suam tak? Saya tak nampak bintang-bintang ni. Satu bela. Betul ya. Sedap. Okay. Brownies. Betul. Sekarang ada satu lagi menu baru. So, Tata nak try. Oh, cantik. Dia datang dalam macam ini. Badan sejuk. Jamannya. Tengok ni. Tengok dia juga. Saya tulis, please keep me refrigerated. Hope you enjoy it. Macam ini pun sama. Dia tadi kan dia tulis macam mana cara nak simpan kita punya brownies. How to store our brownies. Dia pun suruh panaskan sekejap. Tapi Tata selalu tak panaskan. Tata ngap je dia. Mari kita buka.
Ini adalah ini adalah Biscoff Banoffee. Okay, jom buka dan rasa. Suruh sejuk kan, tapi dapat pun sejuk dah. Sejuk kan, kalau nak sambung makan sejuk-sejuk. Okay. Tengoklah kalau tak makan dia tak habis. Just for two. Terus sekarang ni dah ada. Tak dah try dua ini lain ni. Bagus juga ni. Ni untuk tahan sejuk. Itulah nak makan benda susah. Nak makan benda sedap ni memang kena bersusah-susah dulu. Tada. Kita buka. Okey. Kita rasa dekat bawah dia macam caramel. Lepas tu dia ada Biscoff, dia ada pisang, dia ada cream and ada Biscoff crumble. Okay, let's try. Lembut. Terbang. Okay. Okay, kita dapat semua. Semua ni. Sedap kalau sejuk lagi ni. Cuma macam saya cakap lah, kata tak berapa kuat manis. Tapi pisang ni tak manis sangat. Jadi bila makan sekali semua dengan pisang tu, dia akan jadi sedap. Cuma Biscoff dengan sos dekat bawah dia manis. Saya kena dip dia, makan komplit semua sekali. Baru dia tak rasa sangat manis. Pisang ni fresh. Krim dia manis tak? Krim dengan pisang dia tak manis sangat. Sebab dia ada it's not caramel. Saya tak rasa dia punya ni Biscoff spread. Ya. Biscoff dia memang manis. Jadi faham. Sekali okey lah. Tak pun bukan penggemar Biscoff sangat. Not bad. Untuk Tata, sekejap ya. Gegar kepala.
Brownies dia masih yang paling terbaik. 5. Untuk Biscoff ni dia buat tak sedap, tapi untuk tekak-tekak lah dia terlalu manis sebab dia punya spread ni belah bawah ni dia sangat manis. So tetap mungkin boleh bagi dia 3. Yes, 3. But overall untuk korang yang belum pernah cuba, boleh cuba order, cari diorang dekat Facebook, dekat IG, diorang ada IG di sini, Just For You. Jadi korang boleh WhatsApp je order. Ini kata order brownies dengan ni, dengan dia punya banoffee, right? Dengan dia punya banoffee ni, banoffee macam ini 30, brownies RM49.90. Tak rasa 49 lah, 49, 47, 49, tak rasa 49, 90 sen, 30, betul lah. Lepas tu charge delivery tengok kat mana korang duduk, di mana dia akan hantar pakai Grab. Tadi tetap dapat pakai Grab. So untuk tetap punya sampai sini insyaAllah RM8. Diorang dekat Subang. Diorang kat Subang. Ya, diorang kat Subang. Okay lah, Tata nak pergi sambung berhibernasi. Inilah kalau doktor dapat GMC, apa yang Tata nak buat lagi kat rumah ni? Tengok dinding, tutup lampu, duduk bergelap-gelap ni. Siapa yang pernah kena vertigo tu tahulah macam mana, apa yang perlu dilakukan. Tata masih lagi memikirkan. Doktor dah bagi surat, suruh pergi jumpa lagi pakai ENT. Ni kan benda yang last tak kena 2017 tu, dia macam bakal berulang balik ni kalau trigger tu masih ada. So doakanlah yang terbaik dan peristiwa 2017 tu tak berulang. Sengsara, siapa yang dah pernah kena vertigo tahulah macam mana teruknya. Teruk banyak nanti, banyak benda tak boleh buat, banyak benda yang menghalang. Nanti korang macam nenong-nenong, tak stabil. Cata tak stabil. Dia macam rasa dunia berputar-putaran. Tak seronok. Dapat MC banyak pun tak seronok. Bukannya boleh ni, banyak benda tak boleh buat. Okay, jumpa korang lagi nanti dekat next video kalau tak okay. Okay, jumpa korang lagi nanti dekat next video. Bye bye.